pada dalam Isra' Mi'raj Nabi telah nampak orang kena azab di neraka. Bukankah Allah berazab orang yang zalim di alam akhirat selepas berlaku kiamat? Guana bahawa Nabi boleh nampak juga padahal tak berlaku lagi. Baik, dia kata Nabi masa Isra' Mi'raj dia nampak orang kena seksa dalam neraka. Jadi padahal tak kena seksa lagi orang dalam neraka, guana Nabi boleh nampak tak berlaku lagi. Dah macam kita cerita tak main lagi tapi nampak dah. Ada tak? Nak main minggu depan cerita. Nampak? Minggu depan baru main. Tapi dia tunjuk sikit-sikit dulu malam-malam. Rajin tak gitu? Dia panggil benda? Gezek. Faham tak? Dia panggil gezek dulu. Faham tak? Sikit-sikit je. Tak banyak. Hak banyak akhirat kayak gini. Nampak? Tunjuk gezek dulu ke Rasulullah. Dah boleh gitu. Dah hak dalam alam akhirat bila tak berlaku lagi, ada tak dalam ilmu Allah? Ada tak? Dan bila ada dalam ilmu Allah, boleh tak Allah tunjuk ke Nabi? Dah apa dah? Kita boleh buat gezek, Allah tak boleh buat. Faham? Kan kita tunjuk sikit-sikit dulu. Nah, gezek kita tak gerak dah ni tengok gezek. Main minggu depan baru main. Nampak? Zombie kampung pisang. Gitulah, maka Allah lebih hebat lagi. Tak usah duk pelik lah.